Kata larangan mendekati pokok ini sebenarnya perlu dilihat dari sudut maqasidnya, bukan jangan dekati pokok secara literal. Tapi pokok ni sebenarnya ada kelebihan, dan Allah tak nak kau perasan jadi malaikat sebab ada kelebihan pada pokok ini. Dia cuba pusing, jadi lobby. Itu apa yang explain maksudnya itu intelijen ke? Ya, Bukan sebab kalau kita yang biasa kita faham lah. tapi selalunya awal daripada situ menyebabkan kefahaman yang ada pada Nabi Adam itu terlencong. Bukan nak kata cerita intelijen di dalam Al-Quran ini tidak membabitkan pencurian maklumat. Ada. Syaitan juga yang buat. Sebagai contoh, Allah ceritakan bagaimana antara kerja jin sebelum daripada kerja jin ni disebutkan dalam Quran maqa'id lis-sam'i, iaitu jin ni dia buat pos dekat langit, cuba curi maklumat langit. Spying lah untuk disampaikan kepada pemuja syaitan di kalangan Tok Dukun, Tok Bomo. Jadi itu spying, intelijen juga.